unlock 3 kali untuk dia buka dan unlock 3 kali untuk dia tutup. Datang dia nak pasang power boot lah. Rasa lagi full lah. Puas hati lagi tengok kerja kemas. So kita kena buka dulu kat depan ni. Nanti kita tarik lah aluminium ni. So kita nak buka yang ni, kita nak buat switch dia. Okey, ni butang dia. Kalau kita tekan dia ni, dia akan buka.